Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Bibi! Mulakan nak kebenaran! Masa untuk sambung penolakan dunia! Hati-hati tak pakcik. Otoy! Kau nak? Tak kisah apa jadi. Kita kena selamatkan anak kita. Lepaskan anak kebenaran! Terima kasih, Papa. Pipi sayang, Papa. Sayang, pipi juga. Cepat. 1, 2, 3, 4. Bobo Boy, dah sedia nak bergambar? Dah ya, jom. Okey, jom. Megabot. Cepatlah. Ayah, dah tertupai. Sabar, Bobo Boy. Kita ambil gambar dulu. Nak tertupai. Ayah, tengok. Kau bawa ke tempat dah, Bobo Boy nak. Saya tak bawa untuk Bobo pun. Okey. Sedia ya? Cepat. Nak tertupai. 3. Tak boleh. Bila kita dapat bersama macam ni lagi, Tok Abah? Bobo Boy rindu macam dulu-dulu. Aku pun rindu. Boy, bangun. Kita dah nak sampai ni. Wah. Ni rumah Las kan, Ayah? Ya, ini Las. Janji. Janji tak boleh dimukiri tau. Hei. Boy ngantuk ni. Boy tak nak duit raya ke? Nak. Rasa Boy dah buat apa ya, Ayah? Mata duitan. Dekat Boy tak nak duit raya ke? Nak. Assalamualaikum. Pian. Oh, Pian. Ada hantu ke? Kami datang nak beraya ni. Mana ada hantu waktu raya?
ada. Hantu raya! Ha, Pian. Ada pun kau. Apa tu? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Pakcik Pian, kenapa tak tekan rumah Atuk tadi? Oh boy. Maaflah, pakcik sibuk sangat bekerja. Sampai terlupa. Ini kan raya, Pian. Masa untuk bersama-sama. Ha, sebab itulah kami datang. Nak temankan Pakcik Pian. Terima kasih, oh boy. Tak apalah. Kita ada bawa makanan sikit ni. Ha, Meka Bot, sediakan makanan. Baik, Meka mangkuk. Serve! Wush. Wah. Sedap ni nampak. Susah-susah je korang. Boy pun ada bawa kuih dan buah ni. Terima kasihlah Matu. Ingat juga kau kat aku kan? Siapa ada kat rumah Tosa tadi? Semua ada. Kau je yang tak ada tadi. Farah ada tak? Ada. Ya. Kocok-kocok. Ayah. Mas mana? Bobo Boy, kenapa merayap sampai sini? Ayah. Tua boy, ingat dah hilang tadi. Oh boy, tak apa-apa ke? Ada patah tulang ke? Apa-apa ke? Tak ada apa lah, Meka Bot. Tapi, tadi Oboy nampak wah besar. Itu bukan wah besar, boy. Itu kapal angkasa. Boleh terbang ke kapal angkasa tu? Belum lagi. Sikit lagi nak siap. Sikit lagi. Aku rasa aku boleh tolong. Siap juga kapal angkasa yang ayah kau mulakan. Itulah. Alhamdulillah. Siap? Kalau dah siap, kenapa aku jadi benda ni? Alah, sementara je ni. Jom Kapten Pian. Baik, Admiral Amato. Sedia semua? Woi, gelilah! Kita berlepas sekarang.
kasih Pakcik Pian. Terbaiklah dapat pusing-pusing naik kapal angkasa. Sama-sama, boy. Nanti datang lagi tau. Kau Matu, bawa elok-elok ya. Kau pun jaga diri, Pian. Terima kasih temankan aku. Sama-sama. Lupa. Duit wire. Nak. Duit raya. Banyaknya! Kak Kakus kena hempap dengan kapal angkasa dia sendiri. Yeay! Padan muka gua kakus. Oh, bestnya cerita ayah jumpa Mekabot. Ayah, saya pun nak bawa sepeda sendiri. Macam ayah dengan Mekabot lah. Dah lah tu. Jom makan. Alah, bolehlah ayah. Bolehlah. Yelah, boleh. Bobo Boy nak warna apa? Kuning. Lama ni. Kena tunggu kamu besar dulu. Apa? Bobo sanggup. Bobo Boy, jaga diri ya nanti. Baik, Ayah. Ayah, bila Ayah akan balik? Tak tahu lagi anak ayah. Ayah akan cuba balik secepat mungkin ya. Balik cepat tau. Bobo Boy rindu Ayah. Ayah pun akan rindu Bobo Boy. Berdikari ya. Jangan susah untuk abah tau. Mekabot, jaga Ayah elok-elok tau. Selamat tinggal. Jangan nakal-nakal. Nanti kita main mekanis-mekanis lagi ya. Kereta api akan berlepas tidak lama lagi. Cepat. Kalau tak, tinggal. Jumpa lagi anak ayah. Bye Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jaga diri. Bye Ayah. Hantar postcard tau. Kirim salam dekat Tok Abah ya. Bye. Masa untuk melepas amat tu. Mekabot. Mana nak on benda ni? Assalamualaikum Mamato. Harap sampailah video mesej ni ya. Jap Bobo Boy. Bobo Boy dah selamat sampai hari tu. Tidur dah pun. Teringatkan kamu masa kecil dulu. Dia pun macam kamu juga. Ada jumpa Power Sphera. Tu nampak? Aduh, takkanlah semua jadi hero juga. Nantilah nak menjaga macam kamu kecil-kecil dulu. Maafkan saya, Abah.
Boy. Ayah akan balik nanti. Jalankan diagnosis Amato. Perbaiki pausferaku. Hairan, kenapa kau tak sertai pertarungan tu? Bukan lawanku. Kau yang sepatutnya membantu Bobo Boy. Tak perlu. Biarlah dia berdikari. Dia perlu bersedia untuk misi yang lagi besar. Amato? Hah? Mana pergi pausfera semua? Biarlah dia berdikari. Dia perlu bersedia untuk misi yang lagi besar. Yang lagi besar. Hologram penyamaran rupanya. Tapi, mana Amato? Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Tekan perlahan lah.